Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Gaming Noh. Dan kali ni kita nak main game Speed Storm Disney. Yay! Okay guys. Korang pernah tak tahu cerita Mickey Mouse ke? Macam korang tahu kan Mickey Mouse kan asalnya dari Disney kan. Tapi kali ni Disney dia buat lumba-lumba pula. Okay guys. Jadi inilah tempatnya untuk kita main. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan. Jom kita tunggu dulu. Mantap. Wish, banyaknya. Wah, ini semua karakter Disney guys. Tengok tu. Yang karakter kita pula Mickey Mouse. Boleh je. Okay guys, mantap. Wede. Jom kita. Tap tu hold. Oh, boleh lompat. Okay guys, jom. Serangan. Okay. Tak guna. Ya. Okay, ya kita lompat. Go. 3, 2, kelajuan. Mantap guys. Wah, kita boleh naik. Aduh. Tidak. Dapat guys, susah. Tolak-tolak kasar nampaknya. Oh. Okay guys. Kita guna kuasa. Ambil kau. Tak kena saja apa. Boom. Bye. Mantap. Kita dah tinggalkan. Iya, mati sebut. Itu, mantap. Kita dah tinggalkan dia orang. Sekarang ada seorang dekat depan. Langsung terpotong. Mantap. Ya. Nampaknya kita dekat atas. Tak apa. Hati-hati. Putar kilat. Mantap. Kita menangkan di tempat pertama. Okay guys. Kita berjaya dapat tempat pertama. Mantap. Mickey Mouse. Mantap dah guys. Kita awal-awal je terus sampai tempat pertama. Okay. Jadi sekarang ni aku nak tengok lah. Razor. Ni lah aku cari. Razor ni. Tempat karakter. Mantap. Lepas tu. Wow, banyaknya karakter. Tapi tak apa. Jom kita main. Lagi. Tak sabar betul. Wah. Banyak. Ada Baymax. Weh. Nampaknya kita akan lawan tempat lain. Loser nama dia. Balrog. Kedel Uzi. Okay. Alah, tak dapat. Victoria. Tak apa. Boost. Oh, caranya macam tu kalau dapat itu. Aduh. Ya. Oh, cabar gua lah. Lai. Lai. Pertama. Mantap. Okay, mantap. Kita dah sampai. Okay. Wah, kita dapat benda lain. Cuba. Alah, ni kena kat depan ni. Apa yang kena kat belakang? Tak apa. Okay, mantap. Kita masih di posisi pertama.
mempertahankan posisi. Dua. Dan kita dapat benda lagi. Alah, tak ada siapa yang kat depan. Kita apa? Wah! Syah! Dah menang! Senang sangatlah. Tempat pertama je. Mana orang lain? Bas layar tempat kelima. Kita menang lagi. Di tempat pertama lagi. Okay guys. Nampaknya kita dah naik rank. Wah. Okay, mantap. Jom tengok dapat apa. Pick new razor. Wah. Okay, korang nak mana? Belle, Hercules, Donald Duck, Mulan, Aladdin, Jessie. Korang tahu kan? Aku suka Donald Duck. Patut aku tak. Aku pilih Donald Duck. Yay! Donald Duck. Yay, kita dapat Donald Duck. Mantap. Yay! Tak sabar kita nak lumba guna Donald Duck. Jom. Wah. Okay. Nampaknya aku nak tukar lah karakter. Wah, Wall-E. Aku suka Wall-E guys. Sekarang ni aku nak tukar karakter. Emote. Tak nak. Aku nak tukar karakter. Donald Duck. Yay! Jom kita pakai Donald. Okay, mantap. Kita pakai Donald Duck. Yay! Motor dia, kereta dia dah jadi biru sebab Donald Duck. Yay! Wah, kita main team. Wow. Team kita ada pirate. Team diorang ada Buzz Lightyear je. Okay guys. Kita akan tengok team siapa yang memenangkan. Wah. Team Donald Duck. Okay guys. Tidak. Nampaknya dia dah dapat dulu. Tak mudah itu untuk mengalahkanku. Biar ambil kau. Ya, mantap. Sayonara, brother. Ya. Ambil kau. Api. Betul-betul. Alah, ni kena orang langgar. Lagi apa ke depan? Serius lah. Tak apa. Cia. Guys. Kita nak cuba. Aduh. Tidak. Demik kau. Api kita berjaya. Tidak. Alamak, dia dah ke depan. Sedialah kau. Aduh, susahnya nak kontrol. Kita tak boleh kontrol ni. Dan kita menang. Yeay! Kumpulan kita menang. Tengok, Jack Sparrow tu kumpulan kita. Mantap. Tengok, my team wins. Kita menang. Mantap guys. Team kita memang padu. Wede, Aska. Kita ada Pirate, Donald Duck dan Balrog. Ni siapa? Donald Duck. Okay guys.
Kita dah naik league. Mantap lah. Multiplayer ni rasa best sangat lah. Wow, new player rank. Agaknya apa lagi kita dapat? Kita dapat apa tapi alah, kita dapat pemain. Kita dapat karakter. Okay, kita ada map. Ni map apa? Wah. Okay, mantap. Sekarang ni, jom kita tengok ada siapa je. Wah. Ada Baymax. Okay guys, jom kita tengok. Eve. Uish. Banyaknya karakter kita boleh dapat. Okay guys. Selepas tengok, aku tahu dah. Aku nak dapatkan Donald Duck, Baymax. Lepas tu Eve. Lepas Eve Mike Wazowski. Apa yang jadi? Mike Wazowski, Olaf dan Stitch, Wall-E. Tu je karakter aku nak dapat. Tapi tak apa guys. Jom lah kita mainkan lagi untuk team mod. Kita main sama-sama. Kita main ada team. Jom. Tanpa buang masa, jom kita mulakan. Weh, team kita ada Mike Wazowski dengan ada beruang. Team kita mesti menang lagi. Yeay. Tak sabar betul nak menang. Sedia guys. Kita masih menang. Tengok kat depan ni semua tim kita. Ya. Bye. Tok, tim musuh tak ada langsung kat depan. Alamak. Pakai lah. Mantap. Naik atas. Aduh. Ya. Jom pakai api, brother. Siapa lagi di depan ni? Serangan. Berbola. Api. Alamak. Boot ready. Kita dah dapat. Jom. Ya. Jadi sekarang ni kita dah menang. Senangnya lah. Hai. Apa ni? Siapa yang menang? Tim kita menang. Kita 1-3-4. Diorang 2-5-6. Jadi kita menang. Mantap guys. Okay guys. Kita lepas ni nak main lagi last perlawanan untuk solo. Jom main solo. Okay guys. Sedia Kita pasti menang. Jom mulakan. Wah. Kita lawan Woody. Lepas tu Donald Duck, Mike Wazowski. Woody. Hai Donald. Mike Wazowski. Jadi guys, siapakah yang akan menang? Nampaknya. Alamak, Donald Duck. Donald Duck memang power. Tapi sorry. Kali ni Donald Duck yang lain akan menang. Aku tunjukkan siapa juara yang sebenar. No! Amiron! Lihatlah.
Wah! Alamak, kat belakang ni ada musuh. Kena pakai cepat. Ih! Aduh! Tidak! Api! Bagus! Okay, mantap. Kita salah pula buat. Alah. Siapa lagi yang ke depan ke? Alah, tapi tak apa. Kalau ada yang ke depan, kita boleh potong. Ustaz! Serang! Yeay! Kita finish winner number 1! Kita memenangkan pertarungan kali ini. Tengok tu. Yeay! Kita menang lagi. Yeay! Donald Duck menang. Wah, mantap. Kita dapat macam-macam. Kita dah naik rank. Kita masih dapat barang lagi. Dapat apa? Tengok kita dapat apa. Wah! Okay guys. Wah, special event. Wish. Banyaknya. Tapi tak apalah. Kalau macam tu guys. Sampai situ sajalah video kali ini. Yeay! Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share game-game yang baik. Sabar-sabar. Jangan lupa like, komen, like, subscribe, like dan komen game-game yang best kita main lagi. Bye.